Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam M Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Cuba Bang Long Kak Long share sikit pengalaman bekerja bersama Shoot Travelog JJRS X Fatmira yang tak ada kat tempat lain sepanjang menjadi rakan sekerja. Oh, pengalaman. Cuba ulang balik soalan tu. Panjang tak apa Kak? Ulang balik. Kak faham kan? Ulang baru kita jawab. Dah nak. Jawablah Kak. Ulang. Tolong. Kak. Ulang. Ulang balik. Saya lupa. Saya penyanyi ke host dia? Sekejap. Hari okey, tolong. Abang tolong. Abang Long geng saya sekarang kan Abang Long? Saya sayang Abang Long saya. Okey, hari tu kan Shoot Travelog JJRS. Share lah sikit pengalaman bekerja bersama Shoot Travelog JJRS X Fatmira yang tak ada kat tempat lain sepanjang menjadi rakan sekerja. Faham tak Kak? Adakah Shoot Travelog JJRS tu rakan sekerja semata-mata? Adakah atau lebih daripada itu? Dia buat soalan sendiri. Kenapa? Dia olah soalan tu ya. Tolong jawab Kak, tolong. Dah dua kali Orang cakap Mira takut haiwan. Oh, ya ke? Akak takut apa? Kak Ira takut haiwan, tapi Kak Ira bukan seorang-seorang takut haiwan. Ada lagi seorang. Ya ke? Bukan Abang Long ke? Adik lah. Haris kan? Abang Long takut haiwan kan? Abang Long boleh kawal. Abang Long kena protect kakak saya. Okey. Aduh, Abang Long dicubit. Abang Long dicubit. Dia buat kerja ni, bawah kotak ni. Tapi Kak Aya itu kan, okey. dia bukan takut kot, dia geli lah. Dia rasa geli. Kakak geli dengan apa Kak? Masa tu apa? Semua jenis haiwan. Oh, ya? Cakaplah semua jenis haiwan. Sama-sama. Tak. Saya, saya pun tak ingat Abang Long jaga mereka awang. Dia so akak geli So sama lah macam hati Haris geli bila tengok akak dengan Abang Long. Itu pick up lain tu. Tak terguling. Okey, sorry bang. Ya Allah. Saya kalau tengok Abang Long dengan Kak Long satu skrin, saya tengok Travelog JJRS tu. Saya punya muka krem senyum. Blushing. Tapi saya tak suka blushing masa orang. Saya suka blushing secara berjemaah. Adik. Ya, sorry Kak. Ini tempat sensitif. Tak. Kat sini. Sorry Kak. Meminta budak ni. Okey, cepat kan? Ada 8 minit. Cepat. Kau nak tanya apa? Cepat. Ini dia masa dia. Cepat, semasa kita buka beg kuning. Ada harga istimewa kau akan Jadi- dapat. Okey. Ada orang tanya patah garang tak? Atas? Mana ada? Abang Mira patah garang. Kak, macam mana Kak? Kalau Aca cakap lambat lagi patah garang kan? Abang Fatah very cool kan? Cool, handsome, tinggi, perfect. Budak ni. Ni. Tapi Nak jual produk ke? Kan, jual awak dia saya. Dia tak patah dalam beg kuning. tak boleh tak dalam beg kuning sebab tak apalah, saya tak nak habiskan ayat. Takut lengan saya lebam ni kena cubit. Tak apalah. Tapi Abang Long tak boleh dijual. Tak, saya ni sanggup ke kakak tak abang patah lebih kuning. Mestilah tak. Dia nak masuk acara ni, dia tak ada pula suara kat situ kan. Cerita pasal telur pindang. Abang Long tak jawab lagi. Apa dia? Telur pindang tu kenapa Abang Long rasa dak coklat? Tak tahu kenapa abang memang rasa, tak tahu kenapa rasa. Tak, Sebab first time rasa tak makan tu. tengok. First So time. first selalu pernah dengar. Ni first time rasa. First taste tu memang rasa macam ada rasa coklat. Lepas tu tengok pula dia colour gelap kan. Ingat macam memang ada Tak coklat, masak dengan coklat ke apa. Kita tak tahu. Ni abang memang tak tahu. Bukan sebab angau lah. Itu soalan. Tak, telur pindang ni kan orang Johor je familiar kan? Johor. Mana kalau Johor, orang Johor kita panggil JB Style mana? JB style lah. Abang Long kena biasa-biasa ni. Pedik. Macam mana JB style? Sini, JB Style brother. Ya. Buat. Baik, 1, 2, 3. JB Style. Abang Long sekali, kita kena biasakan Abang Long. 1 sekali. 1, 2, 3. JB Style brother. Tanya apa maksudnya? Kenapa Dia dia? tu adik ni. Betul, dia JB Style. Betul ke orang Abang Johor? Long Dah belajar Gen Z punya Abang Long kena style lebih lah. peka tau tentang Johor ni. Betul ke korang? JB Betul, JB Style macam ni. Ha?
Mira spill butter. Mira spill butter. Butter Butter. Tak jawab tak spill butter? Butter? Alamak, saya pun tak ingat lah brand apa. Apa nak merajuk? Korang share lah dulu. Balon dah merajuk dah. Belum. Sorry belum. Saya tak gurau dah. Buka